hanya saling tolong-menolong. Tetapi geng Calavera kembali untuk mencuri Xenochip dan membuat kacau di bandar Zetania. Sekumpulan penyelamat telah muncul melindungi Zetania. Mereka adalah Robo Zeta. Go Robo Zeta! Mungkin pudar rasa untuk terus menjauh, langkah yang hilang ditelan kala untuk ke penghujung nyawa. Tuanku masih jauh, nafasku masih panjang, dan aku masih ada. Masih terang, bagaikan bintang yang bersinar. Tak terpadam, belum berakhir bergapai impian. Alangkah aman dan tenteramnya bandar Zetania. Di samping warganya yang bahagia menjalani aktiviti harian dengan selamat. Ini adalah kerana adanya pasukan Robo Zeta yang memastikan keamanan Zetania kekal terpelihara. Satu demi satu rancangan jahat Calavera untuk menawan Zetania dibantutkan oleh Robo Zeta. Semua raksasa yang dihantar membuat Ona pasti akan ditewaskan. Mojo nampaknya buntu di dalam misinya mendapatkan kuasa Xenochip. Mari kita lihat apa yang mereka sedang lakukan. Episod istimewa kali ini, Imbas Peristiwa. Satu demi satu usaha aku telah gagal. Hantar raksasa, tewas. Hantar raksasa, tewas. Apa artinya semua ni? Dah 11 raksasa aku cipta dah hantar. Atas kajian terperinci dan mendalam yang boleh menggunakan masalah moral untuk merosakkan rakyat Zetania. Raksasa sampah, Electro, Nico, Orbes, Psycho, Mr. Gamma, Alphabex, Chubby, Taka, Toxic, Karambi, datang di Robo Zeta, semua kabur. Sabar bos, sabar. Mungkin rancangan kita tak cukup power. Tu yang asyik kalah kot. Lah bos. Cuba tengok raksasa yang bos dah hantar tu. Lemah sangat tu. Pandai pula korang bercakap. Habis tu, aku bayar gaji korang buat apa? Kita orang tolong apa yang patut je. Sambil bagi motivasi kat bos. Kan bos yang fikirkan raksasa apa nak buat. Yelah bos. Ingat balik raksasa yang bos cipta. Kita cuba cek kat mana silapnya. Tak hebat ke idea raksasa aku ni? Bukanlah tak power bos. Tapi cuba tengok yang pertama ni. Nama pun dah sedih. Rupa buang macam tu sampah. Macam mana nak menang? Dah kuasa dia untuk menjadikan bandar Zetania kotor macam tempat buang sampah. Takkanlah nak izan dia macam rupa katil pula. Nak kata lebih sangat pun tak juga. Ada janlah nak menang pun. Sekali Robo Zeta ni boleh bantai buat combo pula. Sekali keluar combo, terbaring raksasa sampah tu. Ya, pada muka lihat dia boleh menang. Tak dapatlah bro. Betul tu. Kita nak bersatu hati dan sepakat. Sepakat membawa bakat. Yeay! Yeay! Akhirnya kita berjaya juga menghalang raksasa sampah tu dari mengotorkan bandar Zetania ni. Nasib baik kita tak terkena dengan kuasa membuang sampah ni. Tapi si Mojo tu tak nanti mengalah lah. Lepas tu, dia buat raksasa elektro pula. Yelah, elektro tu ada kuasa untuk mencuri elektrik di bandar Zetania ni. Ya kan. Dah lah aku ni suka main gadget. Nak charge power pun jadi susah. Sampai blackout dia buatnya. Kuat juga serangan dia tu. Kesian Bipop. Kena karen. Woi, sempat je
kau mengenakan aku, ya? Gempak macam mana pun elektro tu, lauk juga tau kita kerjakan. Sebab kita ada Robosaw. Aku sudah nak masa elektro dan kuasa gabungan jamu. Dengan kuasa Robozot, baru kita dapat kalahkan elektro tu. Dia ingat kuasa elektrik dia kuat. Bila Robozot keluarkan Zeta Saber, baru dia rasa. Bersebai terus elektro. Yes, wakaran betul lah. Rupa dah lawa dah. Badan sadar. Tapi kalah juga. Elektro ni lembab lah, bos. Patutnya kena raksasa yang riuh rendah lah. Sebab itulah aku cipta Niko. Dengan harapan aura petikan dan pencemaran bui akan melunturkan semangat perjuangan mereka. Bagus gak ciptaan bos ni. Ada lagu-lagu, boleh joget-joget. Kan? Mula-mula dah okey dah. Bingit satu Zetania dibuatnya. Nyaris pekak robot Zeta dibuatnya. Dengan kita-kita sekali pun boleh dengar dari angkasa ni. Entahlah macam mana si Bebop ni boleh pakai headphone pula. Selamat dah telinga dia. Sekali ketis je speaker kat tangan Niko tu. Dia dah sosak. Padam muka dia. Alah, betul juga kamu suka dengan musik kan, Bebop? Sampai sakit telinga kamu pakai headphone. Aduh, lepas tu ingat tak? Mojo buat raksasa obes pula. Kuasa kuat makan. Nasib baik dia tak dapat curi mi goreng Sepanyol aku. Habis makanan kat Zetania ada curi. Kedai mamak kegemaran aku pun jadi mangsa. Cheese, obes tu kuat juga tau. Badan dia kebal dari serangan kita. Dah lah bulat, macam bola. Pukul punya pukul, semua melantun balik. Yang aku tak boleh lupa, Obes menjemur jadi burger tu. Siap hempat Robozot. Kena burger kita. Nasib baik tak jadi lempeng. Tapi kan, dengan kuasa yang Zenocik beri, baru Robozot cukup kuat untuk tupaskan dia. Lepas tu, Zeta Saber bertukar menjadi Zeta Blaster. Sekali tembak je.